Langkah terakhir di dalam peringkat 3 ini, di dalam MBU anda telah ada 2 website, satu Auto MLM anda dan satu lagi biasa buka sekolah percuma. Ini salah satu contoh landing page. Dan anda telah ada Auto MLM anda dan kedua landing page. Iaitu saya letakkan nama sekolah percuma. Dan sekarang anda boleh pergi ke FileZilla, uploadkan. Kalau masih belum buka dekat remote site ni, masih belum ada nama domain anda, pergi dekat file, site manager dan connectkan dia. Dan selepas itu cari di dalam folder di mana anda simpan kedua-dua file tersebut. Macam saya simpan di dalam folder Auto MLM anda juga. Anda carilah di mana folder anda. Upload kedua-dua file tersebut. Upload kedua-dua file tersebut. Auto MLM anda uploadkan. Dan sekolah percuma juga anda boleh uploadkan. Pastikan kedua-dua website tersebut telah pun berada di sebelah kanan ini, iaitu di dalam domain anda, di dalam server anda. Dan jika anda ingin pastikan ia di dalam internet, anda boleh bukakan kedua-dua website anda. Jangan lupa cara-cara untuk tulis URL http:// masukkan domain anda. Kalau saya punya hostnet.ws, /auto mlm anda.html. Cuma ingin sekadar memastikan yang website kita keluar. Kalau macam ni maksudnya saya salah tulis URL tu. Nampak, saya pun dah nampak dah ni. WHOS bukan OS. Domain saya pun saya salah tulis. Saya telah pun nampak website Auto MLM anda saya. Dan yang website lagi satu, jangan lupa dia punya nama file dia adalah sekolah percuma. Saya cekkan juga. Landing page saya pun dah keluar, dah ada web form di sini. Dan kalau ada masa anda boleh cuba masukkan nama dan email anda yang lain, try submit. Lihat apa yang masuk di dalam email anda. Lihat apa yang masuk dalam email. Cuba sendiri sistem tersebut, sama ada ianya berjaya anda setkan atau tidak. Dan jika semuanya okey dan tidak ada apa masalah, sekarang tugas anda hanyalah promote landing page ini. Anda boleh hantar kepada kawan-kawan, anda boleh hantar ke dalam forum, anda boleh hantar ke mana saja. Promotekan landing page ini supaya orang klik di sini. Dan apabila ada orang masukkan nama dan email dan klik submit, maka tugas untuk mempromosikan perniagaan utama anda, mempromosikan pelajaran percuma, membuat website, promosikan autoresponder anda akan berjalan secara autopilot. Kerana autoresponder akan menghantar email tersebut setiap hari kepada mereka dengan panggil nama, dengan memberitahu email ini daripada anda. Dan dia akan berlaku di antara salah satu perkara tersebut, sama ada mereka mula membeli barangan utama anda yang anda elankan di langkah 4 ini, ataupun mereka menyertai GDI, ataupun mereka menyertai autoresponder. Salah satunya pun ia akan menjadi pendapatan kepada anda. Jika mereka menyertai ketiga-tiga, pendapatan anda akan semakin lumayan. Itu adalah cara mengautopilotkan perniagaan anda. Dan anda tidak perlu menghantar email setiap hari memujuk mereka untuk maintain sana, maintain sini. Perkara tersebut telah pun kita hilangkan. Jadi selamat mempromosikan landing page anda ke mana pun sekali. Dan untuk cara-cara promosi nanti anda akan lihat di langkah kelima.
saya ajar anda bagaimana untuk mempromosikan website anda atau mempromosikan landing page anda. Okey, sehingga jumpa lagi. Terima kasih.